Okay guys, selepas ijat kita tengok Umi Umi melayan ikan. Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Passport Strike ITU Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Okay guys, for info, hari ni 28 hari bulan 6. Aku sekarang berada di Bintulu, Terminal Bas Bintulu. Aku nak pergi ke Miri, ke Pantai Tanjung Lobang untuk bertemu dengan Lesmana Pari, dan untuk pergi sana mancing dalam sehari lah lebih kurang. So aku gerak sekarang ni dalam pukul 3 suku dan akan target sampai sana dalam pukul 7 petang. Dan nanti Lesmana Pari dia akan datang ambil aku lah dekat stesen bas sana. Dah planning lah. And then aku akan pergi ke Pantai Tanjung Lobang dan aku akan mancing kat sana sampai esok pagi lah. Okay guys. So aku dengan dua beg aku je, dengan beg mancing aku macam ni. Aduh sedih gila. Sekarang aku dekat Bintulu Central Bus Terminal. Kejap lagi bas aku lebih kurang dalam pukul 4 kot, atau pukul 3 lebih ni. Nak tengok lagi. Dan aku akan gerak ke Miri terus guys. Right. Okay guys, ni aku dah beli tiket bas pergi ke Miri. Pukul 3 suku. Naik bas MTC. Dan ni lagi bas nak gerak dah. Okay guys. Okay, so nanti aku dah sampai sana, nanti aku akan update balik kat sana. Okay guys, sekarang dah ke pukul 6.30. Saya aku dah nak sampai ke Miri Central lah. Alhamdulillah, setelah lebih kurang dalam 2 jam lebih dekat dalam bas. Alhamdulillah pukul 6.30 aku telah selamat sampai dekat Miri, stesen bas Miri. So ni pertama kali lah aku sampai dekat Miri ni. So nak kena tengok lah macam mana Miri. Kemudian kita nak pergi kat Pantai Tanjung Lobang dengan mancing sekali dekat sana. So guys, untuk kali ni aku sebenarnya lebih kepada untuk berjalan lah. Berjalan untuk tengok tempat orang. Sebab aku pun dengan kelengkapan aku pun tak lengkap kan. Barang-barang mancing aku pun aku bawa yang mana je lah, asalkan aku dapat mancing lah kan. Right. Tapi yang penting nak berjumpa tu lah dengan kira orang cakap orang yang berpengalaman lah dekat dalam bidang memancing surfcast ni, ataupun dalam arena memancing ni. Lesmana Pari dan tim-tim daripada Miri lah. Okay. So nak kenalan nak tambah kenalan dan juga untuk timbul ilmu lagi lah dengan diorang. Okay guys. Okay guys, so ni sekarang aku tengah tunggu Lesmana Pari lah datang untuk ambil aku dekat Miri Central. So kepada Lesmana Pari yang kalau tengok video ni, aku ucapkan ribuan terima kasih lah terlebih dahulu kerana sanggup datang ambil aku dekat Miri Central. Dan juga untuk mancing bersama lah kalau dapat malam ni. Dan terima kasih lah kerana sudi nak jumpa dengan aku single hook ni yang biasa-biasa je. Itulah aku cakap ribuan terima kasih kepada Lesmana Pari. Dan untuk berjumpa dengan beliau adalah salah satu perkara yang aku ingin lakukan lah dalam bidang sukan memancing ni, kan, untuk timbul ilmu lah dan juga bertukar-tukar, berkongsi-kongsi pengalaman dan juga teknik-teknik mancing lah. Itu yang paling utama. So aku harap guys, pada korang yang view video kali ni, kalau ada sedikit sebanyak ilmu yang aku akan cuba sharekan apa semua, harap bermanfaat lah pada kamu semua lah untuk dalam bidang mancing ni. Okay guys, stay tune guys, Single Channel kali ni di Miri, Sarawak. Right. Welcome to Miri. Kita bersama Abang Kim di Miri, Sarawak. Esok dia nak mancing di Koko Kobana dengan Tanjung Lobang. Yeah. Kita sampai guys dari Bintulu. Okay. For info guys, so inilah Abang Lesmana Pari Okay. Right.
So single hook lah. Ini adalah salah satu perkara yang amat berharga lah dapat berjumpa dengan Abang Lasmana Pari. Terima kasih kepada Abang Lasmana Pari yang datang ambil saya tadi dekat Miri Central tadi. Dan kami punya itinerary sepatutnya ke 1 hari ya. So aku akan lajak 2 hari. So stay tune guys 2 hari aku akan di Miri untuk mancing bersama Abang Lasmana Pari dan juga kawan-kawan beliau lah di sini. Kita tengok apa hasil selama 2 hari itu. Okay guys. Okay, alright. Okay guys, so alhamdulillah lah aku dengan Abang Lasmana Pari Sifu Lasmana Pari. Akhirnya aku dapat jumpa dengan Sifu Lasmana Pari. Okay, for info siapa yang tak mengenali Sifu Lasmana Pari, Sifu Lasmana Pari ni adalah salah seorang yang berpengalaman lah dalam bidang surfcasting dan juga dalam sukan pemancingan ni lah. Dan beliau juga adalah seorang broadcast untuk Seahawk, brand Seahawk. Dan juga sekarang ni tengah rancak bang untuk TV Sarawak. So siapa yang nak tengok tu rancangannya adalah Joran Borneo. Dan sekarang ni dah episod yang kedua. Boleh tengok di TV Sarawak pada setiap hari Khamis pukul 10.30 malam. Atau di YouTube pun ada. Di YouTube pun ada. TikTok pun ada. TikTok pun ada. Sekarang kita berada di Sarawak Miri. Yes. Kita bersama dengan Abang Hakim. Yes. Baru sampai. First time jumpa ni. Itulah. Dah macam setahun 2 tahun dah kenal. Itulah tu. Okay, terima kasih Abang Lasmana Pari. Okay, esok kita. So esok kita punya planning tadi Abang Lasmana Pari dah bagi tahu dah. Saya akan mancing dulu dengan kawan beliau sebab esok Abang Lasmana Pari ada trip jigging. Dan hari Isnin baru akan berpulang memancing dengan Sifu Lasmana Pari lah. So untuk episod kali ni guys, so aku harap korang stay tune sampai habis. Tengok ikan apa yang kami dapat guys Alright. Stay tune. Okay guys, so for info sekarang dah pukul 9.45. Dekat pukul 8.45 lah. 28 bulan. So tadi aku daripada Bintulu datang ke Miri. Kemudian aku singgah makan sekejap lah dengan Sifu Lasmana Pari. And then kita orang punya planning sebab esok Sifu Lasmana Pari dia ada trip jigging hari Ahad. So esok aku akan mancing bersama kawan beliau. Nama dia Abang Zul. Dan juga Sifu Lasmana Pari akan pinjamkan aku dia punya set surfcasting dia satu lah, brand Seahawk. So aku esok akan menggunakan 2 joran lah. Satu joran surf, satu lagi joran pendek aku tu lah. Tu untuk aku macam cari ikan ke apa kan. And then malam ni aku stay dulu dekat hotel sebab malam ni air surut, surut jauh. So untuk mancing tu tak berapa cantik je lah orang cakap kan, air surut jauh. And then Sifu Lasmana Pari pun dia ada hal lain esok, dia ada jigging. Dia akan bersama aku pada hari Isnin. Hari Isnin 30 hari bulan dia akan bersama dengan aku balik. Tu pagi tu sampai tengah hari je lah aku dapat mancing dengan dia. Sebab hari Isnin petang tu aku nak kena pergi kerja dah. So ni malam ni aku stay dulu dekat Ajang Hotel. Aku stay dulu kat Ajang Hotel dekat Miri ni malam ni. And then esok pagi pukul 6 pagi aku akan keluar pergi mancing dengan Abang Zul tu, kawan kepada Sifu Lasmana Pari. Daripada pagi sampai ke malam, sampai ke esok pagi Isnin tu. Dan aku akan tunggu Abang Lasmana Pari dekat port tu lah, untuk kita orang pergi ke port lagi satu, untuk mancing pada second session pada hari Isnin lah. Okay guys, so alhamdulillah aku tadi dah rehat apa semua dekat hotel Ajang ni. So sekarang dah pukul 5.35. So tadi aku dah contact lah Sifu Lasmana Pari dan juga kawan beliau tadi lah, nama dia Zul, Abang Zul So Sifu Lasmana Pari ataupun nama beliau sebenar adalah Awang Semana. So aku bahasakan beliau Abang Awang lah, senang Okay, so Abang Awang dia akan datang kejap lagi dalam pukul 6. Dia akan hantar rod surfcast dekat aku untuk dipinjamkan. Kemudian dalam pukul 6 lebih Abang Zul akan datang dan bawa aku pergi port lah. Tapi mungkin kami akan pergi breakfast dulu dekat Miri ni, dan kami akan terus pergi port. Sebab sekarang ni untuk pasang surut, air sekarang tengah jalan pasang lah, sampai pasang penuh pukul 11.30 nanti. So untuk hari ni sekarang dah 29 hari bulan. Aku dengan Abang Zul akan mancing dekat port yang beliau akan bawa kejap lagi, daripada pagi sampai ke malam lah.
And then malam tu mungkin akan sambung mancing lagi sampai pagi. Kemudian esok pagi tu pula Abang Awang akan datang ke tempat aku untuk mancing bersama pula sampai tengah hari Isnin. So hari Isnin tengah hari tu dalam pukul 12 macam tu baru aku naik bas balik ke Bintulu, Sarawak. Okay guys. Okay Abang Made, apa Abang Ramos Ramos. Abang Ramos, Abang Awang. Okay, nanti jumpa lagi. Selamat berjeging Alright. Okay, bye. Oh, apa ni? Kuih. Oh, kuih. Sarawak. Oh, okay. Tradisional, kuih tradisional. Oh, kuih tradisional. Okay, baik. Okay, baik. Hati-hati. Okay, selamat. Wassalam. Okay, baik. Okay guys, alhamdulillah. Ni apa ni? Dia ada bekalkan aku kuih tradisional Sarawak. Lepas tu kejap okay ni Abang Awang ada pinjamkan aku Seahawk Coastal Surf dengan reel Phantom Surf size 10,000. Alhamdulillah, terima kasih Abang Awang. Okay, so sekarang ni lepas ni aku nak tunggu Zul lah, Abang Zul. Sekarang dah pukul 6.10 minit di Miri, Sarawak. Dah terang macam ni dah. Dan kemudian aku akan update lagi guys. Alright, stay tune guys. Okay. Zul boleh, boy boleh. Okay guys, alhamdulillah sekarang ni dah pukul 6.45 aku bersama dengan Abang Zul. Hello, morning. Okay. So Abang Zul ni adalah salah seorang kawan kenalan mancing juga daripada Abang Awang lah, Sifu Lesman Pari. So disebabkan Abang Awang gerak pergi ke jigging, so pagi ni aku bersama Abang Zul lah. Berdua kita orang mancing. Mana tahu kan ada strike mega. Coba bang, kita cuba bang Alright, so sekarang ni aku dengan Abang Zul, kita orang nak gerak pergi port terus lah. So sebelum tu Abang Zul, ada apa-apa sepatah dua untuk viewer? Ada strike, ada party. Alright. Okay, ada strike, ada party. Wah, mantap. Ada strike, ada party. Okay. Alright. Okay guys, alhamdulillah sekarang pukul 7 pagi di Miri, Sarawak. Okay, kalau korang nak tahu aku di mana, inilah tempat je. Aku sekarang di Coco Cabana di Miri, Sarawak. Alhamdulillah, tu tadi Abang Zul ataupun Aboy, panggil Boy. Lepas tu kat sini pun ada kenalan seorang lagi, nama dia Boy juga. Nama dia Zul, Abang Zul. So kat sini ada dua Zul sekarang. Seorang abang ni abang kita panggil Boy, yang tu panggil Zul. So ni guys, tempat dia guys, aku bawa korang. Alhamdulillah guys, aku dapat juga sampai ke sini, ke pantai yang famous ni, tempat yang famous ni. Selalu tengok kat TikTok je, tengok kat YouTube. Inilah dia, Coco Cabana. Pukul 7 pagi ke tempat ni. Alhamdulillah, syukur selamat sampai. Alhamdulillah, di pagi Ahad ni. So di sini akan ada lagi geng-geng daripada Miri akan sampai. Lepas tu kita orang semua base kat sini lah. Ada kerusi apa semua, ada pokok kan, boleh tempat berteduh. So ni Abang Zul lah. Abang Zul, salam kenal daripada saya Hakim Single Hook. Ada apa-apa bang, sepatah dua untuk viewer? Hari ni harap ada strike lah. Okay, ada strike Member ada lagi 2 orang tu. Ada lagi tu oh ada lagi. Ni apa tadi? Ni adik Yen. Nama siapa? Yen. Yen target ikan apa hari ni? Pari. Ikan pari Okey, harap ada Ada. Yen Oh, kita ada apa? Angler muda. Kita tengok macam mana beliau beraksi nanti. Okay guys, so ni aku ajar sikit sebi-sebi pasal untuk pasang swivel dekat mainline. So macam aku jarang lah pakai tali tunda ataupun ni, aku memang selalu terus mainline terus lah. Okay, so korang boleh buat macam ni, satu, lepas tu korang ikat lagi jadi 2. Okay, ni lah. Alright, so dia akan ada 2 lipatan lah, 4 tali. So dia akan jadi kuat. So macam ni lah aku akan lakukan selalu untuk pakai swivel sebelum aku letak perambut dekat tali mainline. Yang ini for info korang, aku belajar jugalah daripada Sifu Awi Nofarish dalam TikTok, dalam YouTube dia, YouTube beliau. Ada juga ajar pasal benda ni. Itulah, terima kasih pada Sifu Awi. So far bila pakai teknik macam ni, jarang putus lah. Aku jarang putus dekat area-area swivel yang untuk mainline ni. Okay, aku ikat dulu. Dia selalu aku ikat 2 kali lah, atas sekali dengan bawah sekali.
Bagi tali lebih sikit lah, jangan korang ambil tali ngam-ngam je. Ambil tali lebih sikit. Okay. So dah ikat buat 8 macam ni. Okay, matikan dia je. Okay. So yang lebihan tali ni potong lah. Potong. Sekejap. Okay, so macam tadi ada lebihan tali yang bawah dia akan letak swivel sekejap lagi. Yang ni untuk lebihan tali. So aku selalu akan ada ketik kuku yang sengit macam ni lah. Dia bagus lah, dia boleh potong tu precise. Ataupun korang boleh beli yang khas pemotong tali tu kat kedai-kedai mancing kan. Cuma dia akan efek dia ada bulu lah. So bulu tu korang boleh trim pakai lighter ke apa ke, macam tu je. Right. Okay dah. So dia akan jadi ketat macam tu lah. Kemas macam tu. Yang bulu ni boleh lalah sikit-sikit ni. Tapi korang boleh trim lah pakai lighter. Tapi lighter kena cari api yang tajam. Jangan api yang kembang tu, nanti kan putus tali nanti. Okay, so dah ada macam ni. Kejap lagi kita akan letak dekat swivel. Okay, untuk swivel selalu aku akan beli yang style macam ni lah. Sebab dia akan jadi susah untuk cekang. Untuk dia punya buka tu, besi tu susah untuk buka. Dia punya ikatan tu. So yang macam ni aku beli biasa-biasa je, size 2, test 16 kg. Okay. So kita dah ada swivel ni. Mana tali kita tadi? Mana tali kita? Hilang pula tali. Ni tali halus ni, tak berapa nampak sangat. Okay. Right. So macam aku punya teknik macam ni lah. So korang satukan dulu tali ni, masuk dekat lubang dia ni. Lepas tu korang bukakan dia, bulatan ni, jadi dia kena ada dua tali tu. Okay. Lepas tu ambil yang bahagian bawah dia, masukkan dia. So senang, nanti korang nak buka ke apa ke senang. Lepas tu biar dia duduk macam ni. Pastikan dia duduk macam tu. Okay, so settle. So untuk perambut macam biasa, aku dah standby macam itu. Aku dah buat kat rumah. Aku dah buat 4 mata satu dengan 4 mata untuk 3 mata untuk 2 mata. So ni aku pakai yang perambut 1 mata untuk yang joran panjang. Joran pendek aku pakai yang 2 mata. Cuma perambut aku ni mata kecil lah, aku tak pakai mata besar. Okay, janji hari ikan naik, alhamdulillah. Okay, alright. So untuk batu, carilah yang batu agak-agak berat sikit, 120 gram ke 110 gram ke. Tengok keadaan air macam ni. Arus aku tak pasti lagi kuat atau tidak. So yang ni aku pakai perambut T ya. So perambut T ni basically aku cuma ada swivel 8 atas ni, dengan swivel bawah untuk batu. So untuk batu ni aku beli yang swivel biasa-biasa je, tak payah yang terlalu kuat sangat. Sebab nanti kalau sangkut ke apa, senang untuk at least batu lepas ke, ataupun perambut boleh dapat balik ke, macam tu lah. Kalau terlepas pun, putus pun tak ralat sangat. So macam ni lah. Okay, ni mata aku, mata bawah. Ni perambut T. Then kita letak dekat dia punya ni, swivel dia. So jadilah, lengkap lah dia untuk kita mulakan mancing. Okay, right. Okay guys, so alhamdulillah guys, perjalanan aku daripada Bintulu sampai ke Miri. Terima kasih, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada terutamanya lah Abang Awang ataupun Sifu Lasmana Pari, kemudian Abang Zul, Tawaboy, yang bawa aku ke marilah ke Copacabana ni. Aku tumpang mereka ambil aku apa semua dan layan aku dengan baik lah. Terima kasih banyak. Orang Sarawak memang best lah. Terima kasih Abang Awang. So aku tak ada pancang aku menggunakan yang pipe yang mereka telah sediakan lah kat sini. Tim Miri dah buat lah. So aku akan pancang dulu. Letak dulu aku punya rod kat sini. Okay, boleh bang letak sini Alright. Okay, cun. Kita boleh mula dah. Okay. Alright.
So untuk pagi ni kita akan ada Abang Zul, kita ada adik Ryan dengan Abang Zul ataupun Boy. 4 orang dulu pagi ni. Adik Ryan umur 12 tahun dah pakai joran panjang So untuk beginner-beginner so ini adalah cabaran untuk orang. Adik Ryan pakai joran apa ni? U-Pro Rhino X. Oh, U-Pro. U-Pro. Beli sendiri ke? Ayah belikan ke apa? Ayah beli. Ayah belikan. Itulah. Jaga lelok tu je. Okey. Lepas ni kita tengok macam mana. Okay guys, so ni ada kuih-kuih jamuan sikit Abang Zul, Ryan dengan Abang Zul sediakan. Terima kasih banyak diucapkan. Kita minum dulu. Oh, dah baling dah sana. Oh, Abang Zul dah baling dulu dah. Okay. So kita sekarang bersama dengan Abang Zul. So di sini Abang Zul menggunakan perambut T perambut T kira batu lebih kurang 2 jengkal 2 jengkal setengah. Dengan tali mata lebih kurang 1 depa lah. Setengah depa. Tali dengan kekuatan saiz berapa LB bang? 30? 40. 40 LB. Leader. Leader. Dah short leader. 60. Leader 60 ni ada FG knot ni untuk FG knot. Leader lebih kurang dalam setengah depa juga. Leader tadi berapa bang? 60 ke 50? Oh, 60 leader So macam inilah perambut Abang Zul gunakan perambut T. Sini. Ni umpan apa bang? Ikan apa? Ikan selah. Ikan selah. Okey, alright. Okey bang, semoga ada strike bang. Okey, luncur. Baik. Okay guys, so macam untuk main surfcast ni untuk protect jari korang macam biasa lah, aku sarankan pakai Handy Plus lah. Okay. Yang lain-lain tu boleh, ada yang khas untuk jari tu kan, pun boleh juga. Tu pakai yang tu. Tapi macam aku senang pakai ni je lah, Handy Plus. Okay. So aku akan selalu pakai 2. Nak pakai 3 pun boleh. Satu macam kurang sikit, nak kena pakai 2. Okay, so jari dah secure. Oh, so lagi satu jangan lupa, benang. So benang pelayar dengan gunting. Tu penting. So aku nak ambil udang dulu. So ni udang Abang Awang bagi aku, alhamdulillah. Okay. Ambil udang dulu. So macam udang ni biasalah aku akan potong ekor je. Bismillah. Okay. Jom kita pergi sana. Wah, sana macam dah ada dah. Abang Zul, Ryan dengan Abang Boy semua dah baling. Aku belum balik lagi. Okay, so aku pakai perambut mata berkeli saiz 8. Okay, bismillah. Okay, keluarkan mata sikit. So dah masukkan. Kita ambil elastik ni, kita lilit dia. So ada yang tanya, kalau pakai umpan hidup ni, kalau kita ikat macam ni, dia mati tak? Dia memang matilah kot kan, agaknya aku pun tak tahulah. Tapi dalam air tu dia akan ngeletik-ngeletik lah. Sebab dia udang hidup ni dengan udang mati dia lain sikit, dia punya mungkin tekstur dia, color dia, bau dia, kita tak tahu kan. Tapi dia memang makanan ikan lah, makanan utama ikan lah. Macam kalau kita makan nasi, ni memang udang ni makanan dia lah untuk serta-serta ikan. Okay, right, so cukup kot. Okay, right, so lebih kurang dah secure lah macam ni. Okay, jom kita baling. Bismillahirrahmanirrahim. First ketatkan drag dulu. So ni first time aku pakai joran Seahawk surf, coastal surf. So mungkin aku akan ambil masa sikit untuk familiar lah dengan joran ni. So aku nak kena ambil laluan sikit atas. Try balik kat sini. Okay. Baik, tengok ujung, cun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai. Mantap balingan. Dah lama tak ni.
Tak sini. Itulah. Ambil payet satu. Oh, ada pipe dah? Oh, okey. Oh, cun. Oh, okey bang. Mana standby dah. Itulah, terima kasih abang ni, Abang Boy. Okey, so umpan dah labur. Kita kendurkan sikit. Tarik sikit drag, setting drag. Jangan kendur sangat, jangan ketat sangat. Okey. Alright, tengok. So kalau macam tali bergerak tu, maksud dia batu kita kurang berat lah. Kena cari yang batu berat sikit. Okey, insyaAllah, bismillah. Kalau ada rezeki kang, macam biasa aku cover guys lah. Alright. Okay guys, so alhamdulillah aku joran pendek aku dah baling. Joran panjang Seahawk Coastal Surf dah baling. Lepas tu joran Abang Zul, Ryan dengan Abang Boy. So kita tengok macam mana kalau ada strike-strike daripada kami. InsyaAllah kami aku akan edit guys. Alright, stay tune. Okay guys, so ikan strike aku yang kedua, ikan duri lagi. Salam perkenalan di Miri, ikan duri 2 ekor. Okay, so tambahan guys ni apa, Abang Umi Abang Umi tadi pun sampai. Kita ada tambahan player mancing kat sini. Jadi kita tengok strike daripada Abang Umi juga. So aku dah 2 ekor strike ikan duri. Tadi aku salah tekan pula video tadi. Ni off camera. Okay guys, sekarang pukul 8.30. Aku baru dapat 2 ekor ikan. So kita cuba lagi. Okay. Okay, so sekarang ni status pukul 8.35. Abang Zul, Ryan, Abang Boy dengan Umi. Aku baru ada 2 strike lah. So yang lain masih pakai ni. Tapi baru 2 ekor ikan duri lah. Ada segan nak tengok. Itulah. Ini strike pembukaan lah. Aku baru dapat 2 ekor duri. So yang lain pakai umpan ikan. So aku pakai udang. Itu yang cepat tu. So tengok macam mana. Aku pun tengah cari ni ikan lama ke apa kan. Nanti kalau ada aku buat umpan. Kita tengok macam mana guys. Alright, so kalau ada strike-strike lagi aku akan update guys Right. Guys, tu joran aku tu macam ada goyang-goyang lagi. Tapi so far tu dia punya goyangan tu macam ikan duri lagi lah. Sebab pakai umpan udang hidup ni macam ikan boleh ambil kan. Okay, apa kita try tunggu dulu tengok. Kalau ada kan aku strike, aku tarik. Okay guys, kita tengok. Apa tu ambil? Kita tengok ni joran Umi Joran Umi. Abang Zul tengah layan kan. Ikan apa? Sekarang pukul 8.45. Okay, kita tengok. Ikan apa yang naik dari joran Abang Umi. Abang Umi di tengah main ikan kerapuk itu. Casting, main casting. Oh, ikan duri lagi. Ikan duri ada saiz. Besar saiz dia. Okey. Ini strike yang ketiga. Strike yang ketiga ni yang daripada joran Abang Umi. Abang Zul tolong layankan. Oh, ni saiz lagi besar ni. Okey. Saiz kasar. Okey guys, so aku punya joran macam ada yang entak-entak. So ini strike aku yang ketiga. Kalau dapat. Senyap pula. Tadi mengentak-gentak. Apalah, kita tunggu lagi. Okey. Okey guys, kita lagi ada player lagi sampai meriah ni hari ni. Sekarang ni kat atas ni baru ada 5 orang. Ni kejap lagi tu tambahan lagi. Ada 2 kereta lagi dah sampai. Lagi banyak kita boleh tengok strike hari ni.
Sekarang pukul 8.50. Okay. Okay guys, kita ada player lagi daripada GKPP Sarawak SIM. Lepas tu kita ada seorang lagi. Ni aku nak tarik jap, aku punya joran jap. Dia daripada tadi dia goyang-goyang dia. Dah makan dalam anggut, tapi tak besar lah. Nah ada. Tahulah ada ke tak. Macam tak ada. Tapi kalau tengok keadaan air kat sini, depan sana memang air biru lah. Sini air coklat je. So mana ni bawah berarus lah. Bawah berarus. Okay, tak ada, kosong. Alright, kita cuba lagi. So yang tadi kita ada player lagi nama Gilbert daripada Miri juga Daripada Miri. Miri, okay. Right. So Gilbert ada apa-apa tak kata-kata untuk viewer untuk hari ni? Tak ada, tapi poin penting kita cuba dan berusaha. Itu je. Okay, Roger. So kita ada lagi Sim. Sim, bagi sikit sepatah dua kata Sim. Bagi sikit daripada ni. Biar air tidak cantik, janji mancing. Hantar. Janji kita mancing So ada lagi tambahan lagi daripada tu bawah sana ada seorang lagi datang. So total semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang Okay, meriah hari ni. Kita tengok strike apa yang ada hari ni lagi selain daripada ikan duri sekarang ni yang dah dapat, aku dapat 2 ekor. Tadi Abang Umi dia punya joran dia dapat ikan duri juga. Ada 3 ekor. Okay, kita cuba lagi. Okay, kita ada seorang lagi player. Salam kenal bang, saya Hakim. Ya, Brian. Brian. Ada kata-kata tak untuk viewer mancing untuk hari ni? Semalam strike. Semalam strike. Ini lain macam. Semalam punya strike bagi tahu. Okey. Tu betul baik bang. Baik. Alright. So hari ni tak tahu lagi strike ke tak Ya. Okey, kita cuba hari ni. Alright, Chun. Semalam strike ke bang? Ikan apa? Lubang-lubang. Oh, lubang-lubang, ikan kerapu Okey, kita cuba. So kita ada Gilbert. Apa tadi bang nama? Sorry. Ryan. Abang Ryan. Brian Ryan. Oh, sama juga Ryan. Oh, okey, dengan Sim. Ryan tokek kerapu. Oh, right. Okey guys Oh, aku punya joran lagi. Pukul 9. Tengok ikan apa? Ikan pakuk lagi. Dah senyap. Adakah ikan duri lagi? So sekarang guys pukul 9. Kita total ada lebih kurang 9 orang lah. 9 orang pemancing kat sini So kalau 9 orang pemancing ni memang kita tak tahulah ikan apa yang akan naik lagi lepas ni. So aku harap korang stay tune guys sampai habis. Dan sorry lah kali ni video ni aku permulaan tu ada banyak sangat cakap-cakap. So aku harap korang boleh lah nanti skip-skip ke apa kan, tengok part mancing. So tengok, kita cuba lagi guys. So aku rasa ni ikan duri ni. Dia macam ni kepala dia ni. Oh. Bergegar-gegar ni. So ni ikan pakuk lagi guys, ikan duri. So far aku pakai mata Berkeley saiz 8 ni. Memang kalau ikan duri dia akan makan dalam semua. Oh ni ikan apa ni? Oh, ikan duri lagi. So ni duri aku yang ketiga lah. Pak, dia makan dalam ikan duri yang ketiga makan dalam. Okay, kita cuba lagi. So kalau makan dalam ni korang jangan risaulah. Kalau korang tarik ke apa ke, memang dia akan lekat dalam mulut lah. Okay. Okay guys. So sekarang pukul 9 suku. Ni kemungkinan strike aku yang ke 5. 3, 4. Dah berapa dah aku strike ni? Dah lupa dah. 4 ke 5?
Oh, tak ada. Bukan. Fast hook. Okay guys, ini pukul 9.20. Yang tadi tu di Kendo, aku rasa dah ada ikan dah ni. Abang-abang ni pun cakap dah ada ikan. Ikan apa dia? Kerengannya. Oh, tak ada, kosong. Okay, tak apa, kita cuba lagi. Kita ada satu lagi player bukan satu lagi, 3-4 orang ni. Okay, Abang Kennedy. Okay, salam kenal, selamat pagi. Ada kata-kata tak untuk viewer? Kata-kata untuk viewer. Untuk pemancing-pemancing, beginner-beginner kan, ataupun yang selalu kumpau ke apa ke. Biar kumpau, yang penting libas. Mantap. Okay, terima kasih bang. Alright. Okay, so ada lagi kita ada 2-3 orang lagi yang datang, 4 orang. So makin ramai kat sini guys. Rasanya kurang lebih ada 13 orang, 14 orang kat sini. Okay, so dari masa ke semasa aku ke update. Sekarang pukul 9.25. Kita tengok macam mana nanti guys. Alright guys, so kita ada Abang Ryan di situ. Penampakan memasang tajuk di lubang-lubang untuk mencari kerapu sebab Abang Ryan cakap dekat sini memang banyak kerapu. Kita tengok macam mana. So kita ada lagi sahabat lagi. Abang. Halo geng. Hello. Hidup sampai. Salam kenal bang Hakim daripada Melaka. Salam Ijat. Ijat. Okay bang. Ada kata-kata bang untuk pemancing di sini. Hari ni mesti ada ikan. Mesti ada ikan. Okey, right. Terima kasih Abang Ijat Okey, kita update sikit. Sekarang dah pukul 10. So kita ada chef Abang Kennedy untuk bakar-bakar hari ni. Chef kampung-kampung. Chef kampung-kampung. Kita ada Abang Boy juga. So ni kita masih menunggukan strike daripada geng-geng GKPP Sarawak kat Miri di Coco Cabana. So belah kiri ada yang mancing, belah kanan pun ada yang mancing. Ada yang main pelampung, ada yang main tajuk, ada yang main surfcast Okay, so kita tunggu guys. Ada lagi strike sampai aku update. Okay guys, pukul 10.20. Tali aku kendor. Kita tengok ada ikan ke, tak ada ikan ke. Tak ada. Mungkin arus kot. Bila kita tengok je lah. Mana tahu ada ikan. Dia makan reverse. Selalunya kalau tali kendor ni ikan makan ke belakang. Rasa macam ada, rasa macam tak ada. Saya tengok ni. Oh, tak ada. Kosong. Tak apa, kita cuba lagi. Kat ujung sana ada seorang telah mendapat strike ikan kerapu tu yang sana tu main celah-celah batu tadi. Alhamdulillah lah. Oh ni boy. Boy dapat kerapu pakai tajuk. Oh. Alhamdulillah. Okay. Tengok. So boy tak kumpau ni strike pertama boy. Kerapu tajuk. Oh, kerapu tajuk Oh. Joran kampung ni bang, Pak. Joran kayu Hoi, kerapu manis. Mantap bang. Boleh cuba lagi, Abang Boy. Okay guys, ni strike aku yang keempat. Oh, ada ikan. Ikan gelama. Alhamdulillah, ikan gelama pisang. So sekarang pukul 11. Kita nak tengok Ijat punya tali dah kendor. Tengok ikan apa Ijat dapat. So kat sini kurang lebih ada dalam 12 batang pancing sampai ujung sana. Dia orang mancing. Okay. So far yang ikan naik macam tadi lah. Aku ikan duri, tadi gelama. Lepas tu tadi Abang Boy ikan kerapu. So kami masih mencari strike lagi kat sini. Tapi kalau korang boleh tengok sini air
ada zon kawasan air coklat dengan kat ujung tu ada biru tau, air biru. So ni sekarang mungkin sebab arus bawah laju, so dia berkerodak lah bawah tu, dia jadi coklat. Ada Jad? Ha. Jad, tu Jad. Silang. Silang. Oh, tu dia. Ikan ni Jad. Yang pertama, ikan duri. Boleh Jad? Jap. Memang aku tegang kan. Okey. Okay guys, so sini aku nak share satu teknik rambut yang diajar oleh geng Miri kat sini ni teknik rambut gantung. Tapi gantungnya ni macam T juga tapi mata ke atas. Aku buat dulu, nanti aku tunjuk kat korang macam mana mata gantung tu Alright. Ijat dengan ikan fighter dia. Ikan apa? Otek ikan otek yang kedua dia. Alright, tanah Ijat. Sekarang pukul 11.30. Sekarang ni kalau ikutkan air tengah pasang penuh lah ni. Ikan wajib. Okay, kita cuba lagi. Okay guys, so ni perambut ni tadi Abang Umi dia ajarkan aku. So yang untuk swivel 8 ni sampai ke dia punya T tu lebih kurang dalam setengah, sampai ke siku lah, lebih kurang. Lepas tu perambut mata ni lebih kurang dalam 2 jengkal 3 jengkal lah untuk perambut mata. Yang T ni 3 jengkal 2 jengkal. Lepas tu untuk perambut batu ke bawah ni dalam 1 depa. Okay, yang untuk batu bawah ni. So selalunya aku pakai T dasar. Maknanya mata aku lebih daripada batu. Ni kira sekarang ni aku punya batu bawah sekali, atas mata. So inilah nama dia perambut gantung yang tadi diorang ajar. Okay, so ni pun korang boleh try lah guys. Mana kalau korang ada 2-3 mancing kan, korang boleh pakai teknik dasaran, korang boleh pakai teknik gantung macam ni tinggi. Lepas tu boleh pakai yang perambut 2 mata lah yang untuk cari ikan kan. Okay, so aku nak letak umpan pula yang untuk perambut ni. Okay guys, kita tengok Umi Mangkuk kita siapa Umi. Ya, bot tebak, balutkan. Dia strike apa Bot putih tu. Kan. Pelan busy sikit kan. Dah, kadang ke balut. Ya, jangan ping. Jom ke. Tapi mesinnya lagi macam strike. Strike, kau otak lagi. Abang Romi guys. nang airnya lah. Okay. Idea. Okay guys, sekarang pukul 12. Ni tadi aku dah tukar perambut gantung mata aku atas. Ni tali dah kendur. Kita tengok sekejap. So, setakat ni ikan yang banyak dominasi kat sini itulah ikan macam ikan duri, ikan otek tu lah. Tadi ikan yang tu ikan gelama lah aku dapat. Lepas tu tadi abang boy dapat ikan kerapu. So ni kami tengah masih mencari. Okay, ada strike. So ni ikan aku yang kelima. Tengok ikan apa? Seperti ikan otek lagi. Dia lagi guys. Ikan otek. Makan perambut gantung. Okey. Inilah strike yang kelima. Kita cuba lagi guys. So maknanya perambut ni jadi guys Okay, kita cuba lagi. Okay, sekarang nak tepat masuk ke 12. Kita tengok Abang Zul punya joran Tengok dia strike apa kali ni.
Oh, seperti ada ikan. Kita tengok ni air dah mula berubah color. Dia punya coklat tu dah kurang sikit. Tengok. Kita harapkan depan ni ikan sisik pula masuk. Di Copacabana. Kita macam ikan gelama. Gelama berpusing datang. Gelama taring. Oh. Okey, tahniah Abang Zul. Bull. Bull. Okey, tahniah Abang Zul Okey, cun. Alright. Alhamdulillah guys, aku langkah kanan kita kat sini ada Kennedy, ada Ijat, ada Gilbert, ada adik Ryan, ada Sim, Abang Zul, Umi, lepas tu Boy sana, Abang Boy, lepas tu Brian So alhamdulillah lah, ni ada makan-makan sikit orang buat. Kita makan sama-sama. Terima kasih abang-abang semua Alright, santai. So ni lah chef kita Abang Ryan. Okay Abang Ryan, thank you for the BBQ. Alright. Okay, jom. Kita makan. Alhamdulillah langkah kanan. Terima kasih banyak Sarawak, Miri Sarawak. Alright. Terima kasih. Okay guys, tu joran aku macam gegar-gegar lagi. Dah pukul 12.10 minit. Aku pakai peramu gantung tadi yang diajar oleh Abang Umi. So far peramu gantung ni dia bagus untuk air pasang lah, air pasang dan juga berarus. So yang mana ikan yang makan air pertengahan tu bagus lah untuk perambut gantung ni. Dan juga pari pun ada makan perambut gantung guys. Aku sebelum ni jarang pakai perambut gantung ni. So kemungkinan lepas ni aku akan beli lagi satu rod khas untuk perambut gantung je lah. Maknanya satu rod tu perambut gantung, satu rod tu untuk perambut dasar, satu lagi rod tu mungkin 2 mata ke 3 mata kan. Kita boleh pelbagaikan perambut lah untuk setiap joran tu, untuk meningkatkan chances untuk kita dapat strike ikan. Right, kita tengok jap. Try rasa dulu. Mungkin dia cuma rasa-rasa je, kemam-kemam je. Right. Okay, apa-apa langkah kanan Langkah kanan. Mantap bagi ready semua po. Kita bakar-bakar lagi guys. Tu alhamdulillah lah, aku memang betul-betul langkah kanan lah datang sini, datang Miri ni. Air dia kena hari dia lagi, alhamdulillah lah, syukur lah. Seronok lah. Syukur alhamdulillah lah. Allahu Akbar. Ni tadi dah 2 ekor ayam, satu lagi mereka bakar lagi. Sebab kami sini ramai lah, lebih kurang dalam 15 orang. Ni Gilbert tengah potong-potong. Cikgu Gilbert saya dengar tadi. Cikgu Gilbert. Ajar sekolah mana cikgu? Masih praktikal lagi. Oh masih praktikal. Habis praktikal bila tu? Dalam tak sampai 2 tahun ni, setahun setengah habis. Dekat apa tu? Mantap Institut Pendidikan Guru Miri. Okey. Selamat cikgu Semoga menjadi cikgu yang mantap. Okay. Alright. So kita masih mancing lagi guys. Total joran lebih kurang ada 12 joran. So tengok macam mana, kalau ada rezeki lagi, ada strike lagi, kita akan update macam biasa. Alright. Alhamdulillah Abang Zul lagi ikan apa? Samge. Gelama taring atau gelama torak. Tahniah Abang Zul. Pukul 12.25. So kita sekarang ni tengah masih menunggu untuk makan-makan. So ada ayam goreng, ayam bakar kan. Tu ada barbecue apa semua. Air kelapa lagi. Kita tengok. Hai dek. Right, so kita tengok Abang Umi tengah kupas kelapa. Kita ada air kelapa. Ini betul-betul bertambah tenaga lepas ni. Terima kasih Abang Umi Alright. Santai. Okay guys, dah update sikit sekarang dah pukul 1.10 minit. Sekarang angin tiba-tiba kuat. Berderu-deru angin So ni kami masih di sini mencuba nasib sampai ke petang. Tengok ikan apa yang akan dapat lagi lah lepas ni. Tapi ni tengah menjolok buah kelapa. Kita dah ada buah kelapa. Tu dia. Okay, alright guys. Okay guys,
lagi. Strike aku yang ke-6. Kan otak je. Jap, Rin, tunggu kan? Otak. Okay, aku dapat ikan otak lagi guys Right. Okay, so yang saya Rin Ya. Right. Kendurkan sikit Rin. Tak apa, abang mula. Okay, yang saya Rin Okay. So di ikan otak aku yang ke-6 lah. 6 rasanya. Menggunakan teknik mata gantung Batu panjang 1 dupa. Rambut mata lebih kurang dalam 3 jengkal. Okey, selepas aku strike otak, Abang Boy, wih, kamu kerong besar. Oh, 4 jari yo. Gangster ni. Itulah. Tahniah Abang Boy Okey. janji tak kupau. Alright. Okey, kita tengok. Kita tengok Abang Umi lagi sekali. Pukul 1.35. Paling dekat Abang Umi paling dekat je lambung Pakuk lagi. Oh, dekat pun dia pakuk juga. Ikan duri lagi. Hari ni memang air dia Air duri. Alright. Okay bang, tahniah bang. Okay guys, so aku punya joran tu macam ada ketik-ketik ikan ni. Sekarang pukul 2.45. Ni kalau aku dapat ni strike yang ke-7 ni. 7 ke 6. Apa dah? Ya, terasa dulu. Sekarang air dah macam mula nak hijau dah. Pagi tadi dia agak coklat. Okey, ni ada macam saiz sikit. Kita tengok. Maknanya perambut gantung ni menjadi guys So korang boleh cubalah tu perambut gantung juga. Ikan otak lagi guys. Alright, alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, jom. Tadi ikan otak aku dah dapat. Ni alhamdulillah lah kami nak makan ni semua hasil daripada grup GKKP BSCH. Apa? BSCH. Apa tu maksudnya? Borneo Surfcasting Hunter. Alright, so BSCH. Borneo Surfcasting Hunter. Okay. Alright, kita nak ambil gambar je ni daripada tadi chef kita Abang Ryan terima kasih banyak Abang Ryan. Abang Ryan masak, bakar ayam ada 4 ekor, ada sotong apa semua alhamdulillah. Biar lo Yan. Tak boleh gini. Pukul 2.55 ni tadi masa nak ambil gambar tadi Ryan punya joran daripada pagi tadi alhamdulillah dia macam best tu. Kita tengok ikan apa Ryan dapat. Adik Ryan 12 tahun dan menggunakan joran Upro. Ryan ke sini Ryan.
Oh, besar. Ikan mayung. Wow. Alhamdulillah. Boleh? Okey. Jom. Abang tolong pegangkan, jom. Oh, tahniah. Oh, ini kalau masuk game ni terus menang ni. Ikan yang paling besar sekarang ni. Ranking adik Ryan Okay, adik Ryan, tahniah. Okay, baik. Nah, boleh? Kena kasih tali. Lepaskan tali sikit. Drag lepas. Okay guys, so sekarang dah pukul 3.30. Alhamdulillah masing-masing dah lepas makan So terima kasih kepada semua grup BSCH, Borneo Surfcasting Hunter. Terima kasih banyak pada semua. Alhamdulillah makan kenyang apa semua. Dan sekarang ni masing-masing tengah bekerja keras lah untuk mancing pada belah petang sampai ke mungkin pukul 6 atau pukul 7. Okay guys, tengok macam mana guys untuk masa belah petang pula. Right. So macam tadi banyaklah ikan duri ataupun dia sebenarnya panggil apa, otek. Lepas tu ada tadi dapat kerapu. Lepas tu ikan mengkerong besar tu. Lepas tu Abang Zul ada dapat ikan gelama taring ataupun samyang. Lupa dah tadi nama dia. Lepas tu adik Ryan dengan ikan duri yang besar. Alhamdulillah. So ni kita cuba lagi guys. Alright. Okay guys, so sekarang dah dekat pukul 5 dah. 4.45. So masing-masing pun dah start mula kemas dan beredar lah. Ada beberapa orang telah beredar. So syukur Alhamdulillah lah guys. Aku dekat sini dapat sampai ke Copacabana, jumpa Sifu Lasmana Pari malam tadi. Lepas tu dengan geng-geng lah daripada BSCH, Borneo Surfcasting Hunter. Dan memancing di Copacabana ni lah, daripada pagi tadi sampai ke petang ni. Alhamdulillah lah tak kumpau. Walaupun tak dapat ikan target, tapi bagi aku syukur Alhamdulillah. Apa yang aku datang sini, tengok tempat orang kan, merasai padang baru, tempat baru, aku telah capai lah. So personally daripada Single Hook Channel, terima kasih kepada grup BSCH kerana layan aku dengan baik sekali lah dekat sini. Okay, right, sekejap aku nak kemas sekejap. So macam itulah guys cerita kami di Copacabana daripada pagi tadi pukul 7 sehingga ke jam 5 petang lah. Okay, bersama dengan tim Miri Sarawak, tim BSCH, Borneo Surfcasting Hunter di Copacabana ni. So aku ucapkan ribuan terima kasih lah pada mereka semua, pada tuan-tuan lah yang mana tim-tim daripada BSCH yang tonton video ni. Sehingga Hook ucapkan ribuan terima kasih, Hakim ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan semua lah kerana layan saya dengan baik di Miri Sarawak ni, dengan ada makan-makan apa semua. Wah, memang best lah, dengan tempat mancing yang best apa semua. So syukur Alhamdulillah lah kepada semua yang untuk hari ni mancing bersama saya, untuk mancing sama-sama tadi. Terima kasih banyak. So untuk itu guys, untuk mancing di Sarawak ni aku rasa ini yang kali terakhir. Sebab lepas ni aku akan balik ke Semenanjung balik. Tak pasti lagi sama ada ke Melaka ataupun ke Johor. InsyaAllah nanti aku akan buat lagi video-video mancing. Itulah, tengok macam mana nanti. Tapi insyaAllah akan ada video lagi. Bukan bermaksud aku terus stop, tak ada. Aku akan buat lagi video mancing. So di sini aku di Copacabana. Lepas ni aku akan rehat-rehat dulu kejap lagi. Lepas tu aku akan naik bas balik ke Bintulu lah. And then awal bulan 8 aku akan balik ke Semenanjung balik. So insyaAllah tengok macam mana. So aku harap korang stay tune Single Channel. So terima kasih banyak, terutamanya kepada Abang Awang ataupun Sifu Lasmana Pari. Okay, so for info korang, Sifu Lasmana Pari adalah pemegang rekod pari terbesar ataupun terberat di Malaysia. Sehingga sekarang, daripada tahun 22 Jun 2019 sehingga sekarang, Sifu Lasmana Pari adalah pemegang rekod mendaratkan ikan pari menggunakan teknik surfcasting. So kalau korang tak percaya, korang boleh google
rekod pari terberat di Malaysia. So nanti korang akan nampak lah dia punya maklumat-maklumat tu nanti. So walaupun aku tak dapat mancing bersama beliau, so walaupun dah dapat jumpa tu pun aku dah kira bersyukur lah. Okay, so kepada Abang Awang ataupun Sifu Laksamana Pari, terima kasih banyak saya ucapkan. Minta maaf, sepatutnya nak mancing esok pagi, tapi saya rasa tak sempat nak mancing esok. InsyaAllah lah kalau ada rezeki saya akan datang lagi ke Sarawak ni, ataupun kalau abang ada datang ke Semenanjung, roger saya saya pula akan jadi host untuk abang dekat Semenanjung. So terima kasih banyak sekali lagi kepada orang Sarawak. Memang best, memang terbaik, semua ramah-ramah, mesra, tak ada yang sombong apa semua, dan aku rasa macam di tempat sendirilah di Semenanjung. Memang best kat sini. So okay guys, sehingga berjumpa lagi di episod akan datang dalam Single Channel. So sebelum tu juga terima kasih banyak kepada subscribers, viewers baru, dan juga viewer yang daripada luar negara lah, dan juga terutamanya untuk Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Terima kasih banyak supportive ataupun support daripada kamu semua, memberikan aku semangat lah untuk membuat video-video mancing yang akan datang. So aku harap ilmu-ilmu ataupun sharing dekat dalam video ni berguna lah untuk kamu semua untuk mancing surfacing ataupun mancing bottom ataupun mancing yang lain. Okay guys, so kalau ada apa-apa boleh tinggalkan komen, insyaAllah aku akan reply. Okay, sehingga berjumpa lagi dalam Single Channel. Bye bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.